Korang nak tahu tak buku apa yang sesuai untuk dibaca untuk golongan mereka yang boleh dikategorikan sebagai pemula dalam isu Palestin? Hai, saya Sabrina. Hari ini saya nak kongsikan dengan kalian buku yang sesuai untuk dibaca kepada mereka yang baru nak belajar tentang isu Palestin ataupun latar belakang sejarah dan geopolitik tentang Palestin. Ini buku pinjaman tau. Buku ni pun sangat menarik. Saya dengan tim saya pernah carilah. Koleksi buku ni susah dah nak jumpa. Ada pun tak silap saya dekat salah satu IPT di Kuantan. Buku ini berkisahkan tentang sejarah Islam, menyentuh bidang-bidang politik, agama, kebudayaan dan kemasyarakatan. Dan ini merupakan siri yang pertama. Ditulis oleh Dr. Hassan Ibrahim Hassan dan diterjemahkan oleh Ismail bin Muhammad Hassan. Buku ni saya kata bagus untuk kalian sebagai pemula. Sebab buku inilah antara buku yang menjadi rujukan saya dan juga tim saya untuk memahami konsep Bulatan Barakah di Baitul Maqdis. So kalau korang nak tahu Bulatan Barakah Baitul Maqdis tu, korang kena beli buku terbitan Cerita Gaza Malaysia, iaitu Baitul Maqdis Jalan Menuju Pembebasan. Buku ni menarik sebab kalian boleh nampak macam mana Baitul Maqdis ni dibebaskan sebanyak 2 kali, iaitu bermula dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan kemudian seterusnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di dalam pembebasan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, penulis sangat detail menuliskan bagaimana strategi yang disusun Sayyidina Umar tu bermula daripada satu kawasan ke satu kawasan. Dan kalau kalian nak tahu, Baitul Maqdis takkan dibebaskan tanpa pembebasan Syria. Kenapa? Semuanya ada di dalam buku ni. Menarik kan?